Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari gerillasaham.com. Dan dalam video kali ini saya akan berkongsikan dengan anda berkaitan dengan kajian saham counter yang pernah saya sebut dalam seminar Gerilla Saham Support Group SSG ini. Okey, iaitu counter cuan. Okey, anda di SSG anda boleh type di sini ya. Okey, function ini cuan contohnya dan klik enter. Okey, anda akan nampak perkongsian saya berkaitan dengan counter-counter yang anda search inilah. Okey, sebagai contoh counter cuan ni, okey, pada 26 Jun, okey, saya ada kongsikan counter cuan ini pada harga 0.675. Okey, saya katakan harga ini telah pun keluar daripada atas apa BB, Bollinger Band, monthly 10 years, carta monthly 10 years dan weekly 2 years. Okey, dan apa yang saya tulis adalah cari peluang beli apabila harga saham ini turun ketika stochastic slow oversold di carta daily 1 year. Okey, fundamental mantap dan saya mohon untuk kaji counter inilah. Okey. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana caranya untuk membuat kajian saham counter cuan ini seperti apa yang saya lakukan, dan saya harap ia dapat membantu anda untuk memahami bagaimana cara kajian saham dilakukan. Okey, jadi perkara pertama yang kita akan lakukan adalah untuk kita pergi ke search counter cuan ni. Okey, di RHB Trade Smart kita login. Kemudian kita perkara pertama yang biasa saya buat adalah saya akan kaji fundamental analysis counter cuan inilah. Okey, tapi sebelum itu untuk hari ini harga semasa harga telah last adalah 0.640. So bayangkan saya sebut pada harga 0.675 dan saya kata cari peluang beli apabila harga saham ini turun ketika stochastic slow oversold. Okey, jadi maksudnya daripada harga 0.675 ni harga terkini telah pun turun ke harga 0.640. Okey, dan volumenya adalah 393,200. Okey, jadi maksudnya counter ini telah turun daripada harga yang saya sebut sebelum ni. Adakah harga 0.640 ni berada di area oversold? Nanti kita akan lihat dari segi technical analysis. Okey, jadi perkara pertama yang kita akan lihat adalah fundamental analysis. Kita mulakan kajian saham dengan fundamental analysis. Kita nak melihat prestasi perniagaan syarikat ini. Adakah syarikat ini menjalankan perniagaan yang menguntungkan ataupun tidak. Okey, jadi kita right click dan klik fundamental database. Okey, dan ini adalah company financial report untuk counter cuan. Okey, namanya adalah Chuan Huat Resources Berhad. Okey, dan harga terkini adalah 0.640. Ini adalah counter dalam main market dan sektornya adalah trading services. Okey, kemudian kita boleh pergi ke company description. Dia punya business adalah manufacturing of process equipment, pressure vessel, heat exchange kit, mounted assemblies, etc. for oil and gas. Okey, so ini adalah dia punya description company lah. Okey, kemudian kita terus pergi pada quarterlies. Okey, quarterlies kita nak melihat dia punya prestasi perniagaan syarikat. Ini adalah page yang paling penting yang kita perlu lihat, tab yang paling penting untuk kita lihat untuk menentukan fundamental syarikat. Okey, kita lihat dari segi turnover terlebih dahulu. Okey, turnover ni maksudnya jualan yang dihasilkan oleh syarikat cuan ini. Okey, kalau kita lihat daripada kuartal Mac 2016, dia adalah 143 juta, kemudian 179 juta, kemudian 158 juta, kemudian 164 juta dan 162 juta. Okey, maksudnya daripada Mac 2016 dia punya sales dia meningkat kepada 162 juta secara asasnya. Okey, so company ni memang growing lah. Okey, especially pada kuartal Jun 2016 dia mencatatkan 179 juta punya jualan. Okey, dan rolling for quarter adalah 664 juta ringgit Malaysia lah. Okey, dan net profit. Selepas kita melihat turnover ni, kita akan lihat kepada net profit. Okey, net profit adalah keuntungan bersih daripada jualan yang dilakukan setelah tolak semua cost production, cost tax dan sebagainya. Semua yang bersih yang masuk dalam account company itulah net profit. Okey, jadi net profit yang kita lihat untuk counter cuan ini 655,000, kemudian 5 juta, kemudian 2.1 juta, kemudian 2 juta, kemudian 2.9 juta. Okey, jadi maksudnya dalam tempoh setahun daripada 655,000 sahaja naik kepada 2.9 juta. Okey, ini adalah perkembangan yang amat positif buat counter cuan, dan dia punya net profit meningkat daripada setahun yang lepas. Okey, dan semuanya hijau, quarterlies ni semua hijau. Okey, net profit. Jadi rolling for quarters adalah 12
juta. Maksudnya company ni dari segi perniagaan dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan lah. Okey, dari segi financial kita semak sikit. Okey, dari segi cash flow sehingga Disember 2016 cash flow ada 22.39 juta. Okey, bagus. Kemudian dari segi shareholding, okey, balance float 21.23%. Maksudnya kita punya rule untuk balance float adalah less than 30%. Maksudnya syarikat ataupun kaunter cuan ini memenuhi kita punya rule untuk balance float. Okey, sehingga 4 April 2016 ya. Okey, dan kita boleh lihat top 30 shareholder, siapakah pemegang saham tertinggi, dan kita boleh google siapa orang-orang ni, dan kita boleh mungkin dapatkan information siapakah mereka yang memegang saham tertinggi bagi kaunter cuan ini. Sebagai contoh kita boleh lihat Wan Zaki bin Wan Muda. Kita google lah siapa kalau kita jumpa nama ni lah. Okey. Alright. Okey, kemudian kita klik pada capital and dividends. Okey, capital and dividend, historical dividend payout. Okay, kita lihat company ni memberi dividen pada 2013, 2014, 2015. 2016 tak ada bagi dividen, tapi 2017 ada bagi dividen lah. Okey, dan seperti yang kita lihat ya, company ni ada buat announcement pada 26 Mei 2017, lebih kurang 2-3 bulan lepas, untuk dividen lah. Okey, dan ex-date nya adalah 28 Jun 2017. Okey, dah lepas ex-date. Okey, dan pay date nya adalah pada 12 Julai 2017. Okey, jadi dalam tempoh ni ex-date, selepas ex-date kita menjangkakan ada sedikit penurunan daripada counter cuan ini, dan biasanya lepas pay date juga ada penurunan sikit lah. Okey, jadi kita jangan risau kalau sekiranya kita melihat ada pemberian dividen. Biasanya correction sedikit akan berlaku pada harga saham counter yang kita kaji tersebut lah. Okey, so secara asasnya kita telah selesai mengkaji fundamental syarikat, dan ini adalah dia punya prestasi perniagaan syarikat yang menguntungkan dan boleh kata bagus dari segi fundamental lah. Okey, jadi bila kita dah conclude counter ni bagus dari segi fundamental, kita boleh proceed ke kajian technical analysis pula. Okey, jadi kita pergi ke RHB Trade Smart dan kita buka tab baru ni. Okey, dan rename dengan nama cuan. Kemudian buka technical chart untuk rename counter cuan. Okey, jadi ini adalah chart dengan default time frame daily 1 year. Kemudian apa yang kita buat adalah kita akan mencari major chart ataupun major trend terlebih dahulu. Kita akan gunakan monthly tendencies untuk melihat trend utama. Kemudian kita akan buka semua indikator trend kita, iaitu moving average, Bollinger Band, MACD dan DMI. Okey, cukup 4 indikator ni, dan kita lihat apakah keadaan terkini counter inilah. Alright, jadi kita zoom in untuk besarkan sikit. Alright, okey, cuba anda lihat ya. Okey, harga pada Jun 2017, candle ini adalah Jun 2017. Kita sekarang berada pada awal bulan Julai 2017, dan bulan Jun 2017 harga saham ni naik dan terkeluar daripada upper Bollinger Band. Nampak tak, dia punya candle ni terkeluar daripada garis upper Bollinger Band. Jadi first kita akan start dengan kajian trend. Kita akan gunakan indicator trend. First indicator adalah moving average. So moving average kalau macam ni ialah buy signal. In fact pada Mei 2017 kita dah nampak buy signal untuk moving average. Maksudnya candle berjaya naik atas daripada moving average, dan moving average ni kuning berada di atas ungu lah. Jadi ini adalah petanda uptrend, okey, untuk counter cuan ini. Kemudian harga ketika bulan Mei, harga berada dalam ruangan upper Bollinger Band untuk candle ini. Okey, tetapi pada bulan Jun 2017 harga telah pun terkeluar daripada upper Bollinger Band pada harga 0.650. Okey, jadi harga di sini adalah terkeluar daripada upper Bollinger Band, dan biasanya pada bulan Julai kita akan menjangkakan ada correction ada correction daripada counter cuan ini supaya harga saham naik dan masuk semula ke dalam ruangan upper Bollinger Band inilah. Okey, seterusnya adalah kita melihat super buy signal untuk indikator MACD. Okey, nampak ni hitam di atas merah, dan baru saja parking untuk di atas kosong ini. Okey, dan kemudian kita boleh lihat DMI juga adalah buy signal juga.
Okey, ni nak membentuk DMI turbo lah kalau macam ni okey. Tapi tak penting, kalau hijau atas merah dah cukup untuk buy signal DMI. Jadi kalau kita lihat daripada carta monthly 10 years ni, kita tahu ini adalah permulaan uptrend, super permulaan uptrend, tetapi harga yang berada di luar upper Bollinger Band ni kita tak boleh belilah. Okey, sebab dia berada di luar upper Bollinger Band. Okey, tetapi memang solid buy signal sekarang. Jadi kita perlu tunggu dia turun dan beli pada harga yang lebih baik untuk kita membeli saham. Jadi kita boleh gunakan time frame monthly 10 years sebagai kita punya major chart, dan bila kita gunakan monthly 10 years sebagai major chart, kita perlu gunakan time frame yang lebih kecil untuk minor chart kita, iaitu daily 1 year untuk melihat entry. Jadi kita terus pergi kepada daily chart. Okey, bypass weekly chart ni, terus pergi ke daily chart. Kemudian kita pergi, kita tutup kita tutup MACD dan tutup DMI. Kemudian kita buka indikator stochastic slope untuk melihat entry. Okey, dan kita zoom sikit. Okey, sehingga terkini stochastic slope berada di area bacaan dia kat sini kita lihat kat sini kalau saya letak cursor kat sini, bacaan dia adalah 29.9. Bermaksud belum area oversold lagi. Jadi kita boleh lihat harga saham ni mungkin boleh turun sikit lagi untuk kita dapat pada harga yang lebih baik, dan kemudian kita boleh beli pada area oversold macam ni lah. Okey, dan satu lagi kita lihat kat sini ketika oversold macam ni, okey, kita beli pada harga yang murah macam 52 sen, sekarang dah 64 sen. Jadi kita dah untung kalau kita beli pada ketika area permulaan super buy signal macam ni lah. Okey, biasanya kalau untuk beli pada waktu ni kita akan menggunakan time frame weekly 2 years sebagai major chart kita, dan kita boleh dapat beli pada waktu ni lah. Okey, tetapi sekarang kita dah terlepas untuk beli pada waktu ni. Jadi next peluang kita adalah kita kena tunggu ketika stochastic slope oversold pada carta daily 1 year. Beli sahaja ketika stochastic slope berada di area oversold, dan kita beli pada harga yang murah. Satu lagi kita akan gunakan Q ni untuk melihat volume analysis. Okey, jadi kita typekan cuan. Okey, dan kita boleh lihat di sini dia punya buyer dengan seller quantity untuk kedua-dua harga ni 0.640 dengan 0.645. Untuk 0.640 ada 32,500 berbanding 0.645 ada 35,000. Jadi dia lebih kurang seimbang sahaja, dan for sure untuk layer ini ada 29,800 berbanding 19,000, dan ada 40,000 berbanding 12,000. Jadi pada pandangan saya, macam saya kata tadi, stochastic slope belum berada di area oversold dan boleh turun sedikit lagi. Dan sekiranya kita nak beli pada harga yang baik, okay, kita cuba tunggu ketika stochastic slope oversold, ataupun kita boleh queue pada harga yang rendah macam 0.635 ataupun 0.630. Okay, lebih kurang di sinilah, lebih kurang. Okay, jadi apa yang kita buat ini adalah mengkaji trend. Okay, kemudian kita cuba masuk pada harga paling murah, iaitu ketika stochastic slope oversold. Okay, dan inilah perkara yang perlu dilakukan dalam kajian saham. Jangan risau tentang sentimen semasa di luar sana. Kita kena faham kenapa suatu saham tersebut jatuh. Mungkin correction daripada seperti ini monthly 10 years ni, dia boleh terkeluar daripada upper Bollinger Band, dia perlu masuk dulu, jadi dia jatuh dulu. Jadi kita beli ketika permulaan uptrend tu, permulaan uptrend, iaitu MACD. Kita lihat MACD baru saja start. Kita nak cari keadaan macam ni, very strong. Kita lihat dah fundamental dia bagus, kemudian kita lihat dia punya technical bagus. Kita tunggu beli ketika stochastic slope oversold di carta daily ni. Okey, stochastic slope oversold di carta daily. Kemudian kita tunggu dia naik pelan-pelan. Okey, alright. So itulah caranya untuk buat kajian saham, dan cara teknik yang saya gunakan untuk beli saham pada harga yang murah, dan kita berpegang kepada major chart monthly 10 years untuk major uptrend. Dan insyaAllah dengan berlandaskan kepada fundamental yang bagus, insyaAllah kita berpeluang untuk buat profit dalam pasaran saham, especially daripada counter cuan ini. Okey, jadi saya harap anda belajar sesuatu daripada perkongsian saya dalam sesi live video, dalam sesi video tutorial kajian saham ini, dan saya harap anda dapat follow cara saya buat kajian saham untuk apa sahaja counter yang anda buat. Okey, counter persona, counter sistek ke apa sahaja, anda cuba cari major trend anda, kemudian fokus kepada entry anda ketika stochastic slope oversold. Okey, kita lihat ketika stochastic slope oversold, itulah waktu yang paling baik untuk membeli saham. Dan
for sure you kena cari major trend yang uptrend. Okay, jadi insyaAllah boleh beli counter cuan ini pada harga yang murah. Cuba tawar menawar sikit. Dan kalau kita lihat ketika dividen diberikan, untuk counter ni ada diberikan dividen, biasanya ex date akan